InsyaAllah kita mula dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma atina bifadlika أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اجعل عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية واجعلنا من المتمسكين عليها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد. Yang saya muliakan dan saya hormati para hadirin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, lagi dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Ta'ala, kerana dengan keizinannya, bantuan, pemberian nikmat dan riayahnya, dapat sama-sama kita hadir pada malam ini untuk sama-sama kita menunaikan kefarduan
dan kewajipan kita kepada Allah Ta'ala, bermula dengan sembahyang fardu maghrib, kemudian sembahyang isya, dan kita teruskan pula selepas daripadanya satu daurah berkitab pada membicarakan ilmu aqidah, ataupun disebut juga dengan ilmu usuluddin, atau juga disebut dengan istilah ilmu tauhid. Dengan berpandukan siri daurah kita ini berpandukan kepada kitab yang dinamakan dia dengan Al-Misbahul Munir fi Ma'rifatillahil Qadir. Satu kitab yang masyhur, yang sangat terkenal di kalangan para ulama ahlul kalam, ulama-ulama tauhid kita. Bukan sekadar itu, bahkan kitab ini di antara silibus kitab-kitab yang dibaca di pondok-pondok pengajian agama. Juga tidak sekadar itu, bahkan dibaca juga, diajar juga di masjid-masjid dan di surau-surau, bagi kebanyakan khusus kita di dalam negeri Melaka ini. Maka kitab ini tidaklah asing bagi penuntut ilmu, kerana kitab ini disusun dengan bahasa yang agak mudah untuk difahami berbanding dengan kitab-kitab yang lain, di mana tuan pengarang kitab kita ini menyusun dengan satu kaedah bahasa yang agak mudah. Pun begitu, mudah-mudah perlu juga dipelajari untuk mensahihkan maksud dan murad setiap daripada kalam yang dinyatakan oleh tuan pengarang kitab kita ini. Jadi kitab Misbahul Munir ini adalah karangan seorang tokoh ulama besar, ulama ahlul kalam daripada negeri Fatani Darussalam, iaitu Allah yarham Tuan Guru Baba Haji Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Jadi insya-Allah kita sambung pembacaan kitab kita ini pada kitab Jawi muka surat yang ke-6. Kitab Jawi muka surat yang ke-6. Adapun kitab Rumi muka surat 11. Kitab Rumi 11. Minta maaf lah, saya memang tak ingatlah muka surat apa tu Rumi. Biasa baca Jawi saja. Baik, tapi susunan ayat sama Baik. Jadi kita sambung daurah kita pada malam ini, iaitu kalau kitab Jawi ini pada baris yang keempat daripada bawah, betul? Bermula ihsan situ. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. فقال الشيخ المصنف والمؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata tuan pengarang ini kitab yang dirahmati oleh Allah, bermula ihsan. Kita masuk kepada ta'rifan ataupun apa yang dikatakan sebagai ihsan. Islam, iman dah sudah. Kita sudah daurahkan dia, kita sudah bacakan dia. Pada siri daurah kita yang lepas, Islam, yang rukun Islam itulah, yang 5 tu. Kemudian iman, rukun iman yang 6 itulah.
Maka hari ini kita tengok pula apa dia ihsan. Apa dia ihsan? Bermula ihsan itu berbuat baik. Dari segi lughah bahasa, ihsan artinya berbuat baik. Itu dari segi bahasa, bukan makna ya. Dari segi terjemah. Jadi berbuat baik dengan maknanya. Dengan maknanya, nya tu ihsan. Dia kalau sistem pengajian kitab turas ni tuan-tuan, kalau Tok Guru dia syarah, kalau ada perkataan macam nya, dia, ia, jadi penting untuk didhabitkan, untuk dituliskan. Macam ayat ni dia kata dengan maknanya, nya tu balik kepada mana? Iaitu ihsan. Jadi biasanya kalau pengajian di pondok mesti didhabitkan dia. Kerana ni salah satu perkara yang penting supaya murad ayat ni tidak lari daripada maksud yang sebenar. Jadi ulama-ulama kita jaga bab ni Macam dia dia tu siapa yang dimaksudkan. Kalau salah faham nanti dia tak kena pada murad maksud yang sebenar. Jadi itu penting. Jadi dhabit ni maksudnya apa? Catit. Jadi saya guna istilah dhabit Melayu kata catit. Baik, sila dhabit padanya tu balik kepada ihsan. Dari segi bahasa, ihsan tu ialah berbuat baik, buat baik. Dengan maknanya. Dengan makna. Jadi bisa sebut makna kembali kepada apa? Kembali kepada apa maksud sebenar pada syarak. Tu dari segi makna. Dengan maknanya mengerjakan. Ni boleh kita gariskan. Menunjukkan atas inilah maksud ataupun murad. Satu lagi, murad tu apa murad? Murad. Kalau dalam Melayu, ejaannya M-U-R-A-D. Tapi kalau R tu biasa kalau kita dalam Jawi ataupun dalam Arab kita baca murad. Yang murad nama orang. Murad. Cuma dalam bahasa Melayu ejaannya tetap R-A lah. Tapi dari segi lafaz Arabnya murad. Apa maksud murad tu? Murad ialah yang dikehendaki, maksudnya apa. Jadi mulai sekarang ni kita kena biasakan istilah-istilah kitab turas. Murad. Biasakan. Murad itu yang dikehendaki, maksudnya apa. Baik. Daripada perkataan mengerjakan ni, boleh gariskan daripada perkataan mengerjakan. Ini menunjukkan apa? Kenapa saya suruh garis? Inilah murad. Murad yang dikehendaki. Pada istilah syarak. Mengerjakan ataupun melaksanakan segala, semua, apa saja. Segala perintah Allah. Segala perintah Allah. Bila sebut segala ni, meliputi apa sahaja yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada perintah itu bersifat wajib ataupun perintah itu bersifat tuntutan sunat. Seperti mana yang kita belajar dalam kitab-kitab fiqh. Ni hukumnya apa? Sembahyang hukumnya apa? Wajib. Baca Yasin malam Jumaat hukumnya sunat. Sunat baca Quran kan? Jadi segala perintah Allah seperti sembahyang, puasa dan sebagainya, meliputi sama ada perintah itu adalah perintah yang fardu ataupun perintah yang sunat ataupun yang harus. Daripada segala yang disuruh itu,
yang disuruh itu balik pada apa yang saya sebutkan tadi, sama ada perintah tu sifatnya wajib ataupun sunat. Dengan elok, ataupun dengan elok tu dengan sempurna. Yang mencukupi, faham tak perkataan tu? Yang mencukupi segala, ataupun yang memenuhi, pun boleh juga. Tu semua dhabit belaka tu. Tu kalau zaman mengaji pondok dulu, saya pengalaman mengaji pondok, kalau kitab ni kan habis dekat mana ada ruang kosong, tulis belaka. Tulis. Itu dia panggil apa? Dhabit. Catit. Manalah tahu akan datang tuan-tuan pula mengajar kitab ni. Dan paling kurangnya anak-anak kita. Itu. Walaupun saya ni taklah level apa dia mengajar kat masjid. Tak semestinya. Dakwah ni luas kan? Tu. Dan sama-sama kita, kawan kita lepak-lepak petang-petang, seminggu main takraw ada, main bola ada. Satu petang tu duduk halaqah 10 orang. Hari ni kita tak main takraw, kita tak main bola, kita baca kitab. Yang kita dah mengaji ni jadi kepala dia. Ada pun tu cara kita nak kembang, nak suruh harap budak-budak muda main masjid. Tak ada dah. Tu cara kaedah kita. Memperluaskan bidang dakwah. Tapi nak buat dengan tidak je dah. Baik. Dengan elok, yang mencukupi ataupun yang memenuhi segala syarat-syarat dan sempurna rukun-rukunnya, seolah-olah mengerjakan dan menunaikan perintah Allah itu di hadapan Allah Ta'ala. Dan jikalau kita tidak melihat akan dia sekalipun. Tadi garis daripada mana? Garis daripada perkataan mengerjakan, tidak? Saya suruh garis tadi kan? Gariskan sampai kat perkataan sekalipun. Jadi yang kita garis ni apa dia? Inilah murad ihsan. Inilah murad ihsan pada syarak. Bahasa buat baik. Kalau bahasa setakat bahasa saja, maka buat baik. Tapi kalau pergi pada makna yang dikehendaki sebenar-benar, iaitu pada makna syarak, saya gariskan daripada mana tadi tu? Mengerjakan segala perintah Allah seperti sembahyang, puasa dan sebagainya, daripada segala yang disuruh itu dengan elok, dengan sempurna, yang mencukupi, yang memenuhi segala syarat-syarat dan sempurna rukun-rukunnya, seolah-olah mengerjakan dan menunaikan perintah Allah itu di hadapan Allah Ta'ala. Maksudnya seolah-olah kita melihat Allah depan kita. Seolah-olah, bukan betul lah. Seolah-olah. Itu dia. Macam kita ni. Dia ihsan ni, dia nak bila dikatakan seseorang itu dia ada ihsan dalam ibadat dia. Contoh sembahyang. Contoh ketika kita sembahyang. Sembahyang orang yang tak ada ihsan dengan orang yang ada ihsan, iaitu balik kepada makna ta'rif ni tadi. Murad ihsan apa dia? Apabila kita mengerjakan sesuatu ibadat, sama ada yang wajib ataupun yang sunat, dia mengerjakan ibadat itu seperti seolah-olah dia melihat Allah di depan dia. Baik, contoh sembahyang. Kalau sembahyang tak? Kalau orang tu sembahyang nak tahu, kita boleh nilai diri kita sendiri. Dah tahu maksud ihsan ni apa? Tengok kita sembahyang, contohnya kita sembahyang, tak kira lah sembahyang isyak baik, sembahyang subuh baik, sembahyang sunat baik. Tengok ketika kita sembahyang tu,
Kita semayang tak seolah-olah kita lihat Allah depan kita? Ada tak rasa macam tu? Rasa Allah seolah-olah Allah di depan kita? Kalau ada, kalau kata ada lah. Buktinya apa? Tiap-tiap barang yang dikata ada buktinya. Tu. Baik, apa bukti dia? Pembuktian seseorang mengerjakan ibadat seolah-olah dia melihat Allah di depannya. Okey. Faham tak? Saya bagi contoh lah, sembahyang je. Jadi bila seseorang sembahyang nak tahu dia ada ihsan atau tidak, tengok ketika tengok bagaimana dia menunaikan perintah sembahyang tersebut. Penuhi tak rukun-rukun dia? Penuhi tak segala hak-hak sembahyang tu? Sunat hai'ahnya, sunat ab'adnya, dia buat tak dengan baik? Dia buat tak dengan cermat? Kalau dia penuhi benda tu semua, bermakna adalah ihsan. Kalau dia buat lebih-lebih kurang saja, nak cepat saja, maka itu tidak ada ihsan. Macam inilah contoh tuan-tuan. Orang yang kerja pejabat ataupun sebarang kerja yang ada bos. Cuba bayangkan, katakan seorang ni dia kerja sebagai kerani. Ada bos. Bos dalam bilik itu. Tiba-tiba satu ketika bos keluar buat apa dia, buat check up. Datang tengok setiap apa dia punya pekerja dia. Jadi kita buat kerja ni, tiba-tiba bos datang. Agak-agaknya bagaimana kita punya kerja kita? Agak bagaimana? Bos tercegat depan kita ni. Agak-agak macam mana? Boleh bayang tak? Dah tentulah jawabnya, dia buat bersungguh-sungguh, teliti, menunjukkan kesungguhan. Pasal apa? Minggu ni bos datang nak tengok pekerjanya untuk dinilai kenaikan pangkat. Nak naik pangkat. Jadi berlakon sekejap. Dah, berlakon sekejap pasal apa? Ada bos tercegat ni, bos tengok ni. Dia buat kerja, type. Kalau time bos tak ada, dia buat kerja juga. Buat. Tapi sambil-sambil buat, sambil-sambil tengok handphone. Sambil-sambil kerja, menyembang. Jadi menyembang lebih banyak daripada kerja. Kalau bos ada depan, tak kenal orang sebelah. Handphone campak. Pasal apa? Kerana ini bukan seolah-olah lagi. Bos memang depan. Jadi nak terangkan begitulah maksudnya ihsan. Sebab tu saya kata, nak tahu kita ni ada ihsan atau tidak, tengok masa kita sembahyang, ada tak kita merasakan seolah-olah macam saya buat perumpamaan tadi, seolah-olah macam kita buat kerja, bos ada depan. Berbanding kalau kita tahu bos ada dalam bilik. Kita yakin bos ada dalam bilik. Tapi dia tak tengok kita. Kita pun oleh kerana bos tak tengok, tapi tahu dia ada kat dalam tu. Kan? Jadi dia pun buatlah kerja sambil orang kata menyelam sambil minum air. Maknanya banyak mengelat kerja dia lah. Kalau 8 jam kerja tu, yang betul-betul kerja 2 jam je. Yang lain tu menyembang, buat kerja tak apa-apa semua. Tahu tak? Tapi kalau 8 jam bos tercegat, complete 8 jam dia buat kerja tu bersungguh-sungguh. Pasal apa? Bos depan. Baik, ketika kita sembahyang, kita ada tak rasa macam tu? Rasa macam kita ni seolah-olah mustahil pada akal kita nak tengok Allah depan mata kita. Barang mustahil. Tapi inilah ihsan. Seolah-olah kita melihat Allah depan kita. Ada tak rasa tu? Kalau ada, alhamdulillah. Ni maqam tinggi dah ni. Buktinya apa? Buktinya ketika dia sembahyang cermat, dia sembahyang masya-Allah, ya, dia baca cermat, dia rukuk cermat, contoh macam sembahyang lah. Ada? Tu. Inilah ihsan tuan-tuan. Ya? Ihsan. Baik, boleh faham dah? Tu dia.
Dan teruskan. Jadi kalau maksud ihsan tu apa? Boleh jawab dah. Boleh jawab dah. Maknanya kita buat sesuatu ibadat itu dengan sempurna, mencakupi penyempurnaan pada segala rukun, syarat sah, syarat wajib sesuatu ibadat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah ihsan. Seolah-olah kita buat tu kita melihat Allah depan kita. Baik, teruskan. Dan ihsan ini, yang dikatakan ihsan ini, syarat bagi apa? Iaitu syarat kesempurnaan agama Islam jua. Syarat sempurna. Bukanlah syarat bagi sah agama Islam. Tu dia. Ya. Bukan ihsan ni ialah kalau ada, jadi sempurnalah agama seseorang itu. Kalau tak ada ihsan ni, tak sempurnalah. Bukan tak sah ya. Tak sempurnalah ibadat dia tu, kehambaan dia tu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dia kata apa sini? Kesempurnaan agama Islam jua. Bukanlah syarat bagi sah agama Islam. Islam kita, Islam seseorang tu sah dengan apa? Mengucap 2 kalimah syahadah. Beriman kepada rukun iman yang 6 tu. Maka dari segi sah Islam. Tapi kalau ibadat dia tu ada ihsan atau tak ada, kalau tak ada ihsan, maka ibadat tu jadi kurang sempurna. Bahkan yang kita takut ialah apa dia? Kalau ihsan ni tak ada, pahala berkurang satu, ataupun langsung ruyup pahala tu. Boleh faham tak? Ada ibadat yang sah pada syarak, tetapi tidak ada nilai di sisi Allah. Tu dia. Ya, tak ada pahala lah maksudnya. Tak ada pahala. Walaupun ibadatnya sah, kerana memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun, hukum fiqahnya. Tetapi, dia buat tak sempurna. Ihsan tak ada. Maka jadilah pahalanya berkurang, ataupun sampai boleh tahap terjadi hilang pahala tu, kosong, zero pahala. Kemudian, dan orang yang tidak mengerjakan ibadat dengan elok, dengan bahawa tidak cukup syarat dan rukun, dan tidak ada ikhlas, dan tidak khusyuk dan tawaduk, maka dinamakan dia orang yang tidak berbuat elok, ataupun orang yang tidak ada apa dia? Ihsan. Orang yang tak ada ihsan. Baik, contoh. Bagi faham betul-betul. Contoh. Saya ambil contoh sembahyang lah. Sebab hari ni saya tengok ramai orang sembahyang tak ada ihsan. Ya. Ramai orang sembahyang ihsan tak ada. Contoh. Baik, contoh ya. Jadi saya ni santai-santai je. Saya santai dengan cara macam mana? Saya tanya, tuan-tuan cuba jawab. Jawab santai je. Baik, sembahyang. Tengok contohnya sembahyang. Kita rokok, kan? Kita rokok. Tasbih rokok tu hukumnya apa? Sunat. Sunat apa namanya? Sunat hai'ah dipanggil. Sunat hai'ah. Apa takrif sunat hai'ah? Kita nak kait dengan hukum fiqh ni kan? Nak cerita tentang natijahnya, tengok ihsan kita. Baik. Apa takrif kalau dalam hukum fiqh, apa takrif sunat hai'ah dalam sembahyang? Iaitu sunat yang kalau kita tinggalkan dia, makna kita tak buat dia, tidak dikenakan tuntutan sujud sahwi. Tu. Contohnya apa? Banyak. Dalam sembahyang tu ada 20 lebih sunat hai'ah. Sunat ab'ad. Sunat ab'ad adalah 8. Apa takrif sunat ab'ad?
Sunat yang kalau kita tinggal tak kerjakan sama ada sengaja atau terlupa, dituntut dengan tampal sujud sahwi. Ada 8. Itu dia. Ada 8. Kalau sunat hai'ah ni banyak. Contoh tasbih rokok tadi tu. Baik, kita dah tahu hukumnya apa dalam sembahyang. Sunat hai'ah saja. Apa takrif sunat tu? Sunat barang yang dikerja dapat pahala, kalau kita tak buat tak berdosa. Itu balik pada takrif syarak, hukum taklif. Okey, dah faham tu? Baik, seseorang tu dia sembahyang. Dia sembahyang, dia rokok, Allahu Akbar. Jadi dah tahu situ hukum apa? Baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Baca tasbih rokok tu hukumnya sunat hai'ah. Dia pun rokok, Allahu Akbar. Dia kata kalau tak baca tak apa, sah sembahyang, lepas tu tak berdosa. Dia ambil rokok je. Rokok tak boleh, rokok ni rukun. Kalau tak rokok tak sah lah sembahyang dia. Mujur dia rukun. Kalau rukuk tu pun sunat, barangkali ditinggalkan juga. Orang kita ni kalau sembahyang ihsan tak ada. Baik, jadi dia pun fikir macam tu. Kebetulan nak cepat ni, sembahyang ni perlu disegerakan. Kenapa? Janji member. Janji member ada apa dia? Ada hal penting nak diperbincangkan. Kawan dok tunggu dah, handphone bunyi 2 kali masa tengah sembahyang ni. Tengok jeling-jeling. Jeling-jeling kan ada naik nama tu. Jeling. Mulut baca ni. Tengok kawan tu pun. Ni menunjukkan perlu disegerakan. Dia pun rokok. Dia pun tak baca. Tak baca tasbih rokok tu. Ambil rukun saja. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Sah tak sembahyang dia? Sah sembahyang. Dari segi syarak sah lah. Sah. Tetapi dia tak baca sunat hai'ah tu menunjukkan apa? Dia tak baca tu menunjukkan apa? Tak ada ihsan. Allah. Nah, ataupun dia baca subhana rabbiyal azim, dia baca. Tetapi dia baca tu kelang kabut. Subhanallah. Tak berbuti apa pun. Ni saya banyak tengok berlaku benda ni. Subhanallah. Jadi apa sembahyang itu? Jadi seperti kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitabnya Tajul Urus, jangan engkau sembahyang seperti ayam yang memanggut padi. Macam mana ayam makan? Kita tabur jagung, macam mana dia makan? Tak, ayam tengah lapar pula tu. Pup gitu. Jadi Imam Ibnu Athaillah dia sebut dalam kitab Tajul Urus tu, kitab tu siapa mengaji? Tu kitab tasawuf tu, kitab tinggi tu. Bukan level-level kita belajar, tapi kena belajar juga tu. Pasal apa? Kalau mengaji kitab tu, saya mengaji kitab tu dulu, memang kena ketuk kepala kita. Bukan ketuk betul-betul. Tiap-tiap kalam yang kita belajar dalam kitab Tajul Urus tu memang ibarat ketuk kepala kita lah. Sebab apa? Benda yang disebut dalam tu semua kita buat. Ketidaksempurnaan kita sebagai hamba Allah semua kita buat dalam kitab Tajul Urus tu. Ya? Baik. Jadi begitulah kualiti ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada dia tak baca sunat hai'ah tu ataupun dia baca sekali pun kira tak ada ihsan juga tu. Sunat berapa kali? 3. Macam mana cara dia baca 3 kali tu? Kalau sempurna bacanya begini, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Itu yang tertib, yang sempurna. Tapi ada kadang-kadang tu saya dengar orang sebelah baca subah. Ini saya pun tak tahu macam mana punya turbonya dia baca. Ya, Formula 1 dia baca. Allah. Kita rokok tu walaupun sunat tak sunat tu belakang cerita dah. Dah. Sunat tu kita balik pada ta'rif sunat tu apa dia. Tapi soalnya ketika awak rokok pada siapa?
Allah. Layak ke kita buat macam tu depan Allah? Layak tak? Layak ke? Jadi kita kata tak layak, tapi tak layak tu yang kita buat. Jadi menunjukkan kita ni tak ada ihsan. Baik, sembahyang sah tak? Sembahyang sah pada syarak, tapi naik sembahyang kita tu langit, malaikat gulung-gulung kita punya punya sembahyang kita tu, gulung-gulung, lipat-lipat macam kain buruk. Ini hadis Nabi. Ada hadis Nabi. Nabi kata apa? Ada orang yang sembahyang, habis dia sembahyang, malaikat bawa naik ke langit. Malaikat langit yang jaga langit terima solat tu, tengok, cek, tak sempurna. Lipat macam kain buruk, dibaling pada muka orang tu. Jadi, dapat pahala tak? Tak dapat pahala. Tu dia. Walaupun sah pada syarak sekalipun. Jadi, tuan-tuan, ketahuilah bahawasanya tiap-tiap ibadat yang kita lakukan, kita bukan sekadar berkehendak untuk sah pada ibadat, sah pada syarak, itu penting. Tapi, kalau kita nak beroleh pahala, yang mana pahala itulah yang menyebabkan penentuan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka mesti ada ihsan dalam ibadat kita. Mesti ada ihsan. Boleh faham ni? Itu dah dia. Ya. Baik, teruskan. Kat mana tadi? Dan tawadhu, maka dinamakan dia orang tidak berbuat elok ataupun tidak ada ihsan. Maka tidak sempurnalah agama Islam. Tidak sempurna bukan tidak sah. Jaga baik-baik, jaga maksud baik-baik. Bukan tidak sah Islam dia, tidak sempurna. Dalam erti kata yang lebih detail lagi, tidak sempurnalah kehambaan dia tu kepada Allah. Sebab apa tak sempurna? Kerana tidak ada ihsan. Dia tak jujur dengan Allah. Macam sebab tu saya buat tadi perumpamaan kes macam pekerja tadi tu. Kalau ada bos nampak bos depan, nampak batang tubuh bos ni, memang jawabnya sempurnalah kerja dia tu. Kalau tak, macam-macam lompong sana lompong sini dah. Curi tulang orang panggil. Jadi tak sempurnalah agama Islam dia, dan tidak ada hak lagi. Satu lagi contoh tak ada ihsan ni. Orang yang terima rasuah, orang beri rasuah ni. Kan sekarang heboh kan? Rasuah tak ada integriti. Pasal apa boleh jadi rasuah tu? Terima, sama ada pemberi rasuah ataupun penerima rasuah. Jadi kita ambil contohlah. Orang ni dia kita tahu tak hukum rasuah ni apa? Hukum syarak lah. Hukum negara pun salah tak benda tu? Salah. Hukum agama, Nabi kata apa? Pemberi rasuah dan yang penerima rasuah, kedua-duanya finnar, dalam neraka. Baik. Ada orang yang terima rasuah dan yang pemberi rasuah, dia tahu tak hukum berdosa tu, haram makan rasuah tu? Mustahil dia tak tahu. Dia tak tahu. Jadi dia tahu benda tu berdosa, tapi kenapa dia buat? Lepas tu dia terima pun bawah meja. Kenapa tak atas meja? Kenapa tak atas meja? Orang panggil duit bawah meja, ulu-ulu bawah meja. Pasal apa ulu bawah meja? Kerana dia tahu benda tu salah. Salah dari sisi undang-undang dan salah di sisi hukum syarak. Kenapa dia hulu? Dia sendiri tahu bahawasanya ulu duit bawah meja ni ialah duit rasuah yang salah dari segi undang-undang negara dan undang-undang agama. Tapi kenapa dia buat? Kerana dia tak ada ihsan dengan Allah. Bayangkanlah kita ni, tak usah kata seolah-olah, tak usah kata apa dia? Tak usah kata kalau betul-betul Allah depan kita. Maha suci Allah. Nak katanya, kalau kita ni, Tuhan buka hijab, dapat dengar siksa ahli kubur. Contoh. Kalaulah takdirnya, Tuhan buka sekejap hijab, kita dapat dengar betul-betul jelas suara orang yang kena seksa dalam kubur. Dengar sebiji-sebiji. Gerun tak? Gerun, tuan-tuan.
Inilah hikmahnya, ulama kata inilah antara hikmahnya Tuhan tutup. Kenapa? Dahsyat tuan-tuan. Dahsyat. Orang kena seksa kubur tu, Allah, kena balun dengan malaikat. Ni bukan manusia yang balun. Kita pergi kat penjara, tengok dalam video je, orang kena sebat. Tak nak tengok ah. Sekali sebab dus, tercabut kulit. Tu pun apa dia? Insaf sekejap. Tengok benda tu macam-macam ada rasa takut juga. Tapi kalau takdir Tuhan buka apa dia? Seksa kubur ni, ataupun diperlihatkan orang kena seksa, agak-agak kita ni duduk mana? Berani tak kita nak terima rasuah kalau tengok benda tu? Tak berani. Ini maksudnya tak ada ihsan. Sebab tu manusia ni sanggup melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Dia lupa bahasanya Allah tetap melihat dia. Hak ni yang dia lalai. Sebab tu dia berani. Orang tak nampak ni, orang tak ada ni, boleh terima rasuah. Contohnya. Ataupun main judi. Orang tak ada, orang tak nampak ni, boleh masuk. Pakai helmet. Ingat lagi. Pakai helmet. Helmet full face. Bawa motor kat Pecai 70. Singgah kedai apa? Singgah kedai apa dia? Sport Toto. Pakai helmet full face. Pasal apa? Pakai mask lagi kat dalam dia. Supaya orang tak kenal dia. Tapi dia lupa Allah tetap melihat dia. Sian dia dah. Buat benda bodoh itu. Tu. Itulah kata maksudnya tak ada ihsan. Tapi tuan-tuan, nak dapat setara maqam ihsan ni boleh buat ke? Memang kena latih. Tapi nak latih tu, benda tu boleh lekat ke tak? Ada jalan tak nak capai maqam ihsan ni? Ada. Nanti kita cerita kemudian, insya-Allah. Baik. Tapi ihsan ni bukan benda yang boleh kita training. Training tak dapat. Training cuba nak buat, tak boleh. Pasal ia adalah waridah ilahiyah, kurnia Allah kepada hamba-hambanya yang hatinya telah tulus, ikhlas. Tuhan bagi. Tuhan bagi itu. Baik. Itu cerita panjang. Sebab tu kait dengan tasawuf pula tu. Baik. Tinggal tu. Baik. Dan tidak ada hak lagi menerima pahala daripada Allah Ta'ala. Ya Allah. Maksudnya, kalau tak ada ihsan ni, maka dia belum layak lagi untuk memperoleh pahala. Walaupun ibadatnya sah pada syarak sekalipun. Walaupun dia punya puasa tu, puasanya sah pada syarak. Tetapi, fitnah, mengumpat contohnya. Menyebabkan apa? Dia belum layak menerima pahala. Sebab tu Nabi kata apa? Hadis apa tu? Orang puasa. Kam min siyamih, kam min sa'imin, laisa lahu min siyamih illa al-ju'i wal 'atash. Berapa ramai orang yang puasa tapi dia tak dapat apa-apa. Yang ini tak dapat apa tu maksudnya apa? Tak dapat pahala. Ni lah kata ni. Tak dapat apa-apa, kosong daripada puasanya, melainkan illa al-ju' wal 'atash, melainkan lapar dahaga saja. Tak kira lah puasa Ramadan baik, puasa kita ni masuk puasa Tasu'a, puasa Ashura besok. Puasa bukan main lagi, bagus dah tu. Tapi dia lupa ketika dia puasa tu, mulut pun sedap, mengata kat orang, habis pahala. Pasal apa? Ihsan tak ada, habis, hilang pahala. Dia ayat Tuhan perang kita apa? Dan tidak ada hak lagi. Kalau ihsan ni tak ada, tidak ada hak lagi. Maksudnya belum layak lagi untuk menerima pahala daripada Allah Ta'ala. Inilah mahalnya ihsan. Baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu, berkata ia tu Sayyidina Umar. Baik. Ni dipanggil apa ni? Dipanggil dua istilah. Satu dipanggil hadis Sayyidina Umar Al-Khattab. Di kalangan para ulama dipanggil hadis Umar. Pasal masyhurnya ni. Yang kedua dipanggil inilah hadis
tentang Islam, iman, ihsan. Baik. Kita baca hadirin, tuan-tuan semak Ini kata-kata siapa ni? Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata ia. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yaumin. Kat mana saya berhenti itu palangkan. Kat mana saya berhenti itu palangkan. Maknanya kira macam waqaf lah, tanda berhenti ya. Dhata yaumin, kemudian sambung, idh tala'a alaina rajulun shadidu bayadil thiyab. Palang. Saya berhenti itu kira palang selalu lah. Shadidu sawadi sya'ri. Shadidu sawadi sya'ri. La yura alaihi la yura alaihi atharus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال situ tak apa dah, situ ada titik dua tu kan. وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان watuhajjul semula watuhajjul bari apa situ? Bari atas watuhajjal baita inistata'ta ilaihi sabila. Yang tak ada baris tu bariskan semula watuhajjal baita istata'ta ilaihi sabila. Inis tu ada tak? Jap. Dia inis tu dah, baris bawah. Bukan anis. Inis, baris bawah. Itu silap, bukan silap tuan pengarang, tu silap mesin pencetak. Biasalah tu. Jadi inistata'ta ilaihi sabila. Baik, teruskan. Qala sadaqata. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala. Baik. Tambah sikit Yang ni kena tambah lafaz Arab dia, sebab ada tertinggal sini. Lepas perkataan qala, okey. Saya tak tahu kitab Rumi ada tak, tengok ya. Akhbirni anil iman. Ada tak? Ada dah. Okey. Kitab Jawi tak ada tu. Kitab Jawi ada tak? Sebab kat sini memang tak ada. Tapi hadis tu memang begitu. Dekat Rumi ada tak? Dekat kitab Rumi ada. Akhbirni anil iman. Jadi tambahlah perkataan tu dah.
Tambah tu je. Akhbirni anil iman. Ada juga tambah lagi tu. Lepas tu apa dia? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tak situ? Lepas yang akhbirni anil iman. Qala tu. Atau kalau dalam sebenar, lafaz yang sebenarnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita tengok terjemah dia lah. Baik, okey, tak apalah kalau tambah qala pun boleh juga. Tapi dhabitnya nanti kita, sebab dekat terjemah ni memang betul. Okey, tak apalah. Akhbirni anil iman, tambah tu. Kemudian qala. Okey, kita teruskan. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Rawahu Imam Muslim. Hadis ni ialah riwayat Imam Muslim sahih. Tambah di situ. Sahih, hadis sahih ni. Tidak ada khilaf ulama tentang kesahihan hadis ni. Sahih. Sahih hadis ni. Baik. Kita tengok terjemahnya. Semula saya sebut ini dalil dan hadis yang menunjukkan atas Islam, iman dan ihsan. Hadis Islam, iman dan ihsan. Baik, kita tengok kepada artinya, terjemah. Di antaranya kami menduduki kami tu siapa dia? Sahabat. Tu. Jadi yang cerita ni siapa dia? Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi tidak sekadar Umar saja yang ada di situ, bahkan kami itu menunjukkan ada beberapa lagi sahabat Nabi yang mulia duduk dekat Nabi. Kami menduduki kami di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari tiba-tiba kelihatan di atas kami. Di atas tu maksudnya apa? Maksudnya sahabat-sahabat duduk dekat dengan Nabi. Maksudnya posisi mereka tu duduk dengan Nabi. Jadi atas, tiba-tiba kelihatan di atas. Maksudnya bila dongak, orang tu berdiri. Jadi bila mendongak tu dipanggil apa? Mendongak kan maksudnya dari segi kedudukan lah. Sahabat duduk. Jadi bila tiba-tiba ada satu orang lelaki muncul, mendongak lah tengok siapa datang ni. Jadi itu maksud apa? Di atas kami. Bukan di atas tu faham kod lain. Jadi orang duduk yang melihat kepada tiba-tiba datang seorang lelaki dalam keadaan berdiri. Jadi mendongak tu dipanggil kelihatan di atas kami seorang lelaki yang sangat putih pakaiannya dan bersangatan hitam rambutnya. Tidak nampak bekas-bekas perjalanannya. Maksudnya tidak nampak. Ini tanda-tanda orang ni, orang jauh ni, orang musafir ni. Tak ada nampak. Pasal apa? Pakaiannya kemas. Rambutnya sangat hitam. Dan tidak mengenal akan dia oleh seorang pun daripada puak kami. Lelaki ni yang datang ni, yang datang muncul tiba-tiba ni, pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam, tak nampak
seperti seorang yang musafir jauh kerana kemas dia datang dan tidak mengenal pun seseorang sahabat kepada beliau ni. Tak ada seorang pun yang kenal. Sehingga ia menduduki akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lelaki ni maka dia duduk berdekatan dengan Nabi sehingga lututnya berlaga dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lelaki ni. Itu dia. Sebab tu tuan-tuan, ulama ni tok guru bagi tahulah. Kami kalau masa belajar di pondok, adab yang kami terapkan masa belajar ialah apa dia? Ketika duduk halaqah berkitab, tok guru kan, ni tok guru duduk bawah. Tok guru duduk bawah, murid ni mesti dekat, kalau boleh belakang lutut dengan tok guru. Nak rapat. Ni adab di pondok lah. Oh, kita ni kadang-kadang ujung sana. Apa dia? Saya kadang-kadang lah, contoh macam masjid ni kan, saya mengajar kan, kita tengok pun sayup-sayup aja, kata jauhnya lah benar, duduk menyandau. Orang Melaka kata menyandau, elok aja dah. Tu dia. Jadi adab menuntut ilmu dia antaranya ialah duduk kena dekat dengan tok guru. Habis tok guru ni duduk macam nak belaga lutut Ustaz. Tok guru duduk atas kerusi, meja kuliah tu kan, macam mana nak belaga lutut tu? Tak apalah, duduk dekat dengan meja tu. Dekat meja tu. Siapa boleh buat adab ni, orang ni memang berkat sungguh orang ni. Tuan-tuan pegang cakap saya ni. Saya dah rasa. Saya rasa saya berani cakap. Rasa apa? Berkat. Berkat. Berkat apa? Ilmu yang kita belajar tu berkat, kita ingat, dan kita boleh, Tuhan bagi kekuatan kita untuk amal. Ya? Tak cari, tuan-tuan cuba try. Terkejut ustaz nanti kat sini. Apa pula Tuan Haji ni hari ni biasa duduk ujung sana tu, ni tiba-tiba duduk depan pula ni. Kat meja ni. Kena tengok macam ni. Kalau boleh buat terbaiklah. Ni contoh. Tok Guru sebut ni. Ni contoh Abil Ibrah. Siapa yang lelaki ni? Lelaki ni kita sebut awal dulu lah. Lelaki ni Malaikat Jibril. Malaikat Jibril alaihissalam datang belaga lutut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat semulia-mulia malaikat di sisi Allah, penghulu, Sayyidul Malaikah, penghulu segala malaikat, ketua segala malaikat, Malaikat Jibril datang berupa lelaki. Dan sebab tu orang tak kenal dia, tapi Nabi kenal dia. Baik. Jadi belakang lutut ni ibrah dia apa? Kalau kita menuntut ilmu, kalau boleh istilahnya rapat-rapat dengan tok guru. Makin kita duduk dekat dengan guru, berkatnya banyak berbanding duduk jauh-jauh. Tapi kecuali ni adab lain pula. Kecuali contoh majlis ilmu dah berjalan 50 minit, kita lambat sampai, adabnya kena duduk belakang. Kenapa? Mengganggu urusan tok guru tengah mengajar. Dia pula duduk depan. Jadi tok guru ni tengok dia, dah ada lambat. Datang pula, elok kau duduk depan. Tu tak kena. Tapi kalau tok guru belum ada lagi, ataupun tok guru baru duduk, dia pun terus bergegas duduk depan. Itu terbaik. Lagi kita duduk rapat, berkat mencurah-curah. Berkat curah-curah. Tapi ikut uruf lah. Kalau kat sini, dan kalau masjid ni, kalau duduk jarak daripada meja kuliah tu dengan kita kalau rapat tu, saf yang pertama tu kira rapat dah tu. Duduk pada saf pertama tu kira rapat dah tu, ikut uruf je. Tapi kalau duduk saf belakang ataupun duduk kat tu perpustakaan tu, itu dapat ujung pangkal lesap dia tu.
Nah, kuliah tak kuliah sama je, kosong. Pergi kosong, balik kosong. Rugi tuan-tuan. Ya, duduklah. Ini Tok Guru sebut, ambil ibrah. Apa ibrah ni? Ibrah dia, pengajaran dia, apa dia? Tiap-tiap kali majlis ilmu, duduklah berdekatan dengan Tok Guru. Tapi perempuan jangan buat begitu. Perempuan adalah tempat dia. Jangan perempuan pula pergi laga lutut dengan Tok Guru. Oh, kacau itu. Baik. Kita sambung. Dan sandar ia akan dua lututnya kepada lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok tu. Sandar maksudnya berlaga. Bahasa kita ni berlaga, sentuh. Lutut laki itu, siapa laki itu? Malaikat Jibril alaihi salam. Sahabat pun rapat dengan Nabi itu. Sahabat-sahabat ni, dalam riwayat yang lain, sahabat-sahabat Abu Bakar duduk berlaga lutut dengan Nabi. Tengok. Tu contoh majlis ilmu, adab dengan Tok Guru. Baik. Kemudian, dan meletak ia akan dua tangannya ke atas dua paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni special case lah. Lalu berkata ia, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahu akan saya daripada Islam. Akhbirni anil Islam. Lelaki ni tanya dekat Nabi, akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, beritahu akan saya daripada Islam. Lelaki ni bertanya. Sabdanya, iaitu sabdanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab, iaitu menyaksi engkau bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan bahawa Muhammad Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Apa maksud Rasulullah? Pesuruh Allah, hamba Allah. Semulia-mulia makhluk di sisi Allah ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mari pula ajaran si halq. Dia kata Nabi Muhammad itulah sebenarnya Allah. Sesat tuan-tuan. Itu bukan ajaran ahli sunnah wal jamaah, dan itu adalah belitan iblis kepada orang-orang Islam. Belitan iblis. Orang yang terpengaruh dengan ajaran itu, sesungguhnya mereka sedang dalam belitan iblis laknatullah. Jadi buat masa sekarang dia sedang berada keluar daripada landasan yang sebenar. Jadi di sini jelas menunjukkan apa? Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, pesuruh Allah. Dan mendiri engkau akan sembahyang, dan mengeluar engkau akan zakat, dan berpuasa engkau di bulan Ramadan, dan menunaikan engkau akan fardu haji ke Baitullah jika kuasa engkau kepadanya akan jalan. Maksudnya ada dengan kemampuan lah. Syaratnya mampu. Mampu tu mampu dari sudut mana? Panjanglah perbahasanya, hukum fiqahnya balik pada hukum fiqah. Baik. Ini dipanggil apa? Rukun Islam. Inilah menunjukkan apa dia? Rukun Islam. Hadis rukun Islam ni. Ni dia. Baik. Berkata, selepas Nabi SAW jawab satu persatu apa dia? Akhbirni anil Islam. Nabi jawab satu-satu. Kemudian jawab lelaki itu. Berkata lelaki itu, benar engkau. Sadaqta. Benar engkau. Benar engkau. Kita jawab sembahyang subuh. Bilal sebut, salatu khairum minan naum, sadaqta wa bararta. Maksudnya benar engkau wahai tuan Bilal. Jadi lelaki ni kata, sadaqta, benar engkau. Kemudian menanya lagi lelaki itu, wahai Muhammad, beritahu akan saya daripada iman. Ni yang tertinggal ni bahasa Arab ni. Akhbirni anil iman. Yang saya suruh tambah tadi tu.
terjemah dah di sini. Arabnya tak ada. Jadi tambahlah pada kitab Jawi itu. Akhbirni anil iman. Terjemahnya ada, Arabnya tak ada. Baik, itu kemudian lah kalau nak tambah pun. Baik, kita tengok sabdanya. Qala, sabdanya Nabi SAW bahawa percaya engkau akan Allah dan akan malaikat dan segala kitab-kitabnya dan sekalian rasul-rasulnya dan akan hari kiamat, dan percaya engkau dengan qadarnya baginya dan jahatnya. Masya Allah, bukan baginya. Baca balik. Dan percaya engkau dengan qadarnya baiknya dan jahatnya. Dipanggil khairihi wa syarrihi, baiknya dan jahatnya. Maksudnya apa dah? Percaya kita ni akan qada dan qadar, sama ada yang baik ataupun yang jahat atau yang buruk. Percaya. Baik, kemudian berkata lelaki itu, benar engkau, sadaqta ya Muhammad. Kemudian menanya pula lelaki itu, beritahu akan saya Muhammad daripada ihsan. Akhbirni anil ihsan. Maka sabdanya, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa engkau mengerjakan, ini maksud apa dia ihsan, engkau mengerjakan ibadat akan Allah Ta'ala itu seolah-olahnya engkau melihat akan Allah. Seolah-olah, Nabi kata seolah-olah melihat akan Allah. Engkau melihat akan Allah. Maka jika engkau tidak nampak akan dia, yakni Allah, maka ia tetap melihat akan dikau. Hakikatnya itulah. Jadi baik, ihsan tu dia, kita buat ibadat, sembahyang, puasa, zakat, zikir, baca Quran, apa lagi, tahajud malam-malam, tasbih, sembahyang taubat, sedekah dan sebagainya, dalam keadaan seolah-olah bila kita buat ibadat tu, kita seolah-olah melihat Allah ada depan kita. Kalau tidak nampak, kata Nabi, yakni maksud tidak nampak ni bukan maksudnya boleh nampak. Tidak nampak ni kita tak merasakan seolah-olah kita melihat Allah. Rasa perasaan tu bukan sungguh nampak tu, kerana maha suci Allah daripada kita melihat di dunia. Syurga tu cerita lain. Syurga cerita lain. Cuma di dunia ni tak akan nampak. Tak akan nampak. Nabi Musa minta dengan Allah nak tengok zat dia, Bukit Tur Sina, pengsan 40 malam. Nabi Musa pengsan. Pasal apa? Bukan tengok Allah lah. Nur, tajalli nur. Allah zahirkan cahayanya di Bukit Tur Sina, pengsan Nabi Musa. Jadi Nabi kata, jika engkau tidak nampak, memang tak nampak pun, tetapi perasaan kita seolah-olah melihat Allah. Jadi nak katanya, kalau kita berjaya dapat perasaan tu, bagaimana agaknya kualiti ibadat kita? Dah tentulah. Masya Allah. Macam sahabat Nabi. Tengok ya, sahabat Nabi, kita pernah dengar tak cerita yang ketika sahabat Nabi semayang, tiba-tiba tengah semayang tu, musuh orang kafir ni, dia panah ke lembing, jadi tembus dada dia. Betul tak? Dalam kitab Fadail Amal tu ada baca hadis tu. Sahabat ni tengah semayang, tembus, sama ada panah ataupun lembing, tembus. Tapi sahabat ni tak tombang ketika itu, bahkan dia tak rasa sakit, tapi darah. Sampai baru dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, baru dia sedar dia kena panah. Dia kata, Masya Allah. Tengok, kenapa jadi sampai setara tu? Kerana dia ada maqam ihsan. Dia fana ketika semayang. Fana ni maksudnya tak sedar, bukan tak sedar diri, maksudnya dia tenggelam
dalam apa? Dalam ihsan, seolah-olah melihat Allah di depan dia. Sebab tu saya kata, benda ni kalau dapat, nak dapat bukan boleh buat-buat, tapi ia adalah waridah, pemberian daripada Allah, kurnia Allah. Sahabat rasa benda tu. Kita kalau semayang, semut gigit. Jangan suruh semut, nyamuk. Dia buat macam ni, nyamuk. Sampai kenyang. Tengok. Pop. Maknanya apa dia? Tak ada ihsan. Okay. Macam itu. Allah, kita ni ihsan jauh lagi kot. Jauh payah. Tapi kena mujahadah. Minta tolong dengan Allah. Ya Allah, kurniakan aku ni rasa apa dia? Lazzatan nazar ila wajhikal karim. Lazat ketika lazat tu dia panggil ihsan tu. Lazat. Tu. Jadi bukan boleh buat-buat ni, kurnia Allah. Minta tolong dengan Allah. Ya Allah, bagilah aku ni secapis rasa apa dia? Ihsan. Kalau ada tu, kita semayang, budak buat bising tak sedar apa. Padahal punya memekak tu. Kalau kita tak ada ihsan, dalam semayang dia kata, siap kau dapat ni. Siap kau. Boleh buat kira-kira. Baik, habis itu dah. Kemudian, maka nyatalah, kita habiskan sikit lagi. Maka nyatalah bahawa kebentukan Islam yang sempurna itu, apakah yang dikatakan Islam yang sempurna? Adalah dengan berhimpun 3 perkara yang tersebut. Apa dia? Islam, iman, ihsan. Barulah sempurna. Islam tu fiqh, iman tu tauhid, ihsan tu tasawuf. Jadi ihsan inilah tasawuf. Kerja orang tasawuf apa dia? Mencucikan hati. Kan kita biasa dengar kan? Orang tasawuf ni, dia zikir kan? Siapa yang paling kuat zikir? Orang tariqah, orang tarikat. Kan? Rukun tarikat ni mesti ada zikir. Zikir. Sekali Tok Guru bagi zikir 70,000, mesti habis dalam tempoh 1 malam. Tujuannya apa? Supaya apa? Nak cuci hati. Alat cuci hati ni 2. Tilawatil Quran, baca Quran, dan zikir. Zikrullah, zikran kathira. Tapi ada syarat-syarat dia lah. Tu panjang cerita. Tapi orang sufi, ahli sufi, orang tasawuf ni, kerja dia apa? Kerja dia mencuci. Tujuan tasawuf ni apa? Nak cuci hati supaya hati kita ni bersih. Supaya apa? Bersih, dah jadi sebuah wadah bekas yang bersih untuk menerima waridah ilahiyah, pemberian daripada ilahi Allah Ta'ala, iaitu ihsan. Itu dia. Bukanlah dengan semata-mata mengaku lidah dengan Islam jua, pada halnya tidak menunaikan segala rukun Islam dan rukun iman dan ihsan yang tersebut. Jangan cakap saja, mesti ditunaikan pada fi'li, perbuatan. Maka adalah pada hakikatnya, sebenar-benarnya, tidak mengenal agama, bahkan mengetahui jua. Maksudnya apa? Orang yang ada ilmu, tapi kalau dia tak amal, sama ada pada Islamnya, fiqahnya, pada imannya, dan juga pada ihsannya. Kalau cakap saja, pandai cakap, tapi tak amal, dipanggil mengetahui, tak ada, bukan mengenal. Bukan mengenal, tak panggil mengenal, tapi dipanggil tahu je. Tahu gini-gini, tapi kenapa tak buat? Itu dia. Jadi dipanggil tahu je. Dengan tidak mengaku di dalam hatinya, seperti yang banyak berlaku pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa-masa ini. Zaman tuan pengarang kitab kita ni cakap, zaman dia tu banyak dah orang tak kenal diri. Sekarang ni lagi teruk. Dengan mengetahui sembahyang tetapi tidak sembahyang. Ramai tu kan? Tahu tak orang kita ni tahu tak sembahyang? Cuba tengok dalam Google, type Google, peratus umat Islam di Malaysia tak sembahyang. Cuba tengok. 80% tak sembahyang, wal'iyadzubillah. Maksudnya yang sembahyang 20%. Tolak lagi,
yang betul-betul sembahyang ikut tertib, rukun, syarat. Sebab ada orang sembahyang tapi tak belajar fiqh. Dia sembahyang kot dia je. Tinggal tolak 20% tu yang sembahyang 5 waktu. Tolak lagi yang sembahyang tak ada ilmu, sembahyang tak ada ihsan apa semua. Agak-agak berapa persen je. Yang betul-betul aqimus salah. Allah, payah dah. Payah dah. Sebab tu tuan-tuan, akhir zaman ni nak jumpa orang yang benar, payah. Nak cari orang yang tak benar ni bersepah. Allahu Rabbi, ya Allah, moga-moga Allah jadi kita kan, Allah masukkan kita ni orang yang benar. Dan mengetahui puasa tetapi tidak puasa. Ramai. Dan maksudnya, dan sampai maksudnya ada orang tahu zakat, tahu hukum zakat tapi tak bayar zakat. Tahu haji tu tapi bila mampu, kaya, tak pergi juga haji. Dia kata belum sampai seru letak dia. Nah, seru apa seru tu dalam Quran? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Seru dah tu. Dia nak seru, ada suara daripada langit agaknya. Suruh dia pergi haji agaknya. Dan sebagainya. Maka dengan huraian yang panjang, hendaklah engkau lihat di dalam risalah saya yang bernama Al-Hablul Matin fi Ma'rifatid Din. Ma'rifatid Din. Ini satu kitab yang lain yang dikarang oleh tuan pengarang kitab. Bicara tentang apa dia? Panjang lebar tentang iman, Islam, ihsan ni. Secara panjang lebarnya. Dalam bab yang lain lah. Tapi dalam kitab ni kita bicara yang pentingnya ialah sifat 20. Tu dia. Wallahu a'lamu bis-shawab. Habis. Jadi insya-Allah tarikh daurah yang akan datang saya akan maklumkan, ya, dan akan dimaklum dalam grup insya-Allah taala. Semoga Allah memberikan kita faham dan Allah memberi kita kekuatan iman, kekuatan Islam dan kekuatan ihsan, supaya kita ni menjadi hamba-hamba Allah yang sebenar-benar sempurna dari sudut ketiga-tiga cabang ini, iman, Islam dan ihsan tu. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.